Dalam satu hadis, siapa yang berusaha mencari jalan ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan baginya syurga. Jadi saya tak tahulah kalau ada jemaah yang tiba-tiba nak keluar kan. Tiba-tiba tak nak masuk syurga, saya tak tahu. Dan bayangkan tuan-tuan, dalam keadaan Allah janjikan syurga ni, kita datang majlis ilmu, kita duduk belakang-belakang pula kan. Padahal kita boleh duduk depan-depan, tapi kita nak juga duduk belakang. Padahal sahabat Nabi dulu tuan-tuan, kalau sahabat rapat kat hadapan tu, dia punya daun jatuh tak sampai kat lantai tuan-tuan, dia punya rapat. Tapi kita hari ni bukan setakat rapat tuan-tuan, sahabat fokus dengan apa yang Nabi cakap. Bukan macam kita siap main phone tuan-tuan. Tengah ceramah main phone. Saya tak nak cakap yang baju biru depan saya ni, tapi jangan pandang dia lah, jangan pandang dia, orang lain. Dan mimpi pun dia boleh mimpi dengan mimpi yang lara. Ustaz! Mandangan tak ada apa-apa soalan hari ni, awak boleh ulang balik apa yang saya cerita tadi. Kalau tak boleh balik.